ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عيد الأضحى المبارك. نتكلم في هذا الدرس عن سنية أو عن مسائل المتعلقة بالأضحية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi alhamdulillah, dengan sempena kita mendekati musim korban ataupun raya haji ataupun raya korban ni, jadi pada malam ini kita akan membincangkan ataupun membahaskan tentang bab korban dan berkenaan sunat-sunat dan perkara-perkara yang berhubungan dengan korban. الأضحية هي ما يذبح من النعم أي الإبل أو البقر أو الغنم في يوم العيد وفي أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi udhiyah ataupun korban itu, udhiyah itu bahasa Arabnya, bahasa Melayu dia kita korban lah. Korban itu adalah menyembelih binatang korban, sama ada unta ataupun lembu ataupun kambing pada hari raya haji ataupun pada hari-hari tasyrik. Semata-mata untuk taqarrub ila Allah, semata-mata dengan niat untuk kerana Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر أي صلي صلاة عيد الأضحى وانحر أي اذبح الأضحية. Dan ulama mengatakan pada firman Allah SWT fasalli li rabbika wanhar, maknanya fasalli kat sini ulama beritahu adalah solat pada hari raya haji tersebut, dan wanhar kat sini yakni sembelihlah binatang korban. وورد في حديث بعض العلماء يقول هذا الحديث ضعيف ولكنه يعمل به في فضائل الأعمال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. معنى الحديث إذا أردت أن تشتري أضحية أن تكون سمينة، تكون كبيرة، تكون جميلة. لماذا؟ لأنها يوم القيامة إذا مشى الإنسان على الصراط يركب على الأضحية التي ضحى بها. Dan ada satu hadis yang mana hadis ini sebagian ulama mengatakan bahawa taraf dia adalah dhaif, tetapi boleh digunakan untuk fadailul amal. Yang mana mafhum kepada hadis itu adalah azimu dhahayakum, yakni agungkanlah ataupun besarkanlah binatang korban kamu, kerana pada hari kiamat nanti binatang korban kamu akan jadi tunggangan di titian sirat. Maknanya bila kita nak pilih binatang korban itu, pilihlah binatang korban yang saiznya besar. والأضحية مذهب الإمام الشافعي سنة مؤكدة لمن كان قادر يوم العيد أيام التشريق، عنده قدرة، عنده ما يكفي نفقته وما يكفي نفقة من يجب عليه نفقتهم، نفقة الأبوين، نفقة الزوجة، نفقة الأولاد. إذا عنده زائد على ذلك يسن له أن يضحي. Dan ibadah korban itu di sisi kita mazhab Syafi'i, hukum dia adalah sunat muakkadah. Sunat muakkad bagi orang yang mampu. Macam mana orang yang mampu itu? Orang yang mampu ini maknanya harta dia cukup untuk tanggungan diri dia dan cukup untuk tanggungan orang-orang yang ditanggungnya, sama ada ibu ayah dia, anak-anak dia, mana orang yang ditanggungnya cukup, dan ada lebih lagi daripada itu, maka sunat muakkad untuk dia gunakan duit yang lebih itu untuk digunakan untuk korban. ولهذا يسميها العلماء سنة كفاية. سنة كفاية. Oleh sebab itu ulama menamakannya juga ataupun menamakan sunat fardu kifayah ataupun sunat kifayah. ويكره للمستطيع إذا استطاع يكره له أن يترك الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. Dan bagi barang siapa yang mampu, maka hukum dia makruh untuk dia meninggalkan, untuk dia tidak berkorban. Mana siapa yang mampu, dia tak nak korban, hukum dia makruh. والأضحية سنة في حقنا، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فقد كانت الأضحية واجبة عليه.
Jadi korban itu, ibadah korban ni adalah sunat untuk kita. Mana pada hak kita sebagai umat Nabi kita sunat. Tapi pada hak Nabi SAW maka wajib. مثل صلاة الضحى. صلاة الضحى لنا سنة وللنبي صلى الله عليه وسلم واجب. Seperti solat sunat duha. Solat sunat duha ni untuk kita sunat. Kita solat sunat duha kita sunat. Tapi bagi Nabi SAW solat sunat duha tu wajib bagi baginda Nabi SAW. ولهذا قال العلماء لو كان شخص عنده مثلا 600 رنجة 700 يحتاجها للأضحية أو يتصدق بها على الفقراء، ما الأفضل؟ يتصدق على الفقراء أو أضحية؟ لا، الأفضل أضحية، لأن مذهب الإمام أبو حنيفة الأضحية واجب، فيكون خروجا من الخلاف أفضل. Oleh sebab itu ulama mengatakan kalaulah kita ada lebihan duit, maknanya bila dah dekat raya haji, kita ada lebihan duit, mana daripada lepas kita dah duit tanggungan semua dah cukup, kita ada lebihan duit dalam 600, 700, 800 ke 1000, maka kat sini ulama maknanya mana yang lebih afdal? Adakah dengan duit itu lebih afdal kita sedekah kepada fakir miskin ataupun kita gunakan duit tersebut untuk beli binatang korban dan kita melakukan ibadah korban? Maka ulama berpendapat bahawa lebih afdalnya kita melakukan korban pada tahun tersebut dengan menggunakan duit tersebut. Kerana apa? Kerana di sisi mazhab Abu Hanifah korban ini wajib. Di sisi mazhab kita sunat muakkad. Jadi kita melakukan korban tu khurujan, mana keluar daripada khilaf. Maka lebih afdal kita gunakan duit itu untuk beli untuk buat ibadah korban. ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. إذا نذر أن يضحي وجب عليه. قال مثلا إما أن ينذر بشاة معينة أو بغير معين يقول نذرت التضحية بهذه الشاة أو نويت التضحية نذرت التضحية هذه السنة لله تعالى. Dan ibadah korban itu menjadi wajib kalaulah seorang itu bernazar untuk berkorban. Bernazar ini sama ada dia nazar dengan binatang korban tertentu ataupun dia nazar umum. Binatang korban tertentu, contoh dia ada ternakan, jadi dia nazar, aku bernazar untuk korban binatang mana kambing ini. Mana dia ada isyaratkan kepada binatang korban tersebut, maka itu tertentu. Maka jadi wajib untuk dia berkorban pada tahun tersebut. Dan kalau tak tentu, maknanya dia cuma nazar, tahun ni aku bernazar untuk melakukan ibadah korban. Tanpa mengisyaratkan mana-mana binatang korban, maka itu jadi umum. وكذلك مذهب الإمام الشافعي مسألة صعبة في الأضحية على الناس، وهي مسألة إذا قلت إذا نذرت، هذا المذاهب كلها إذا نذرت صارت الأضحية واجب عند جميع المذاهب، لكن الشافعية يقولون كذلك تصير الأضحية واجبة بالجعل، والجعل له صيغتان، إذا قلت هذه أضحية صارت أضحية، وكذا إذا قلت جعلتها أضحية صارت أضحية منذورة لها حكم الأضحية المنذورة. Jadi yang tadi itu adalah bila kita nazar dengan kita sebut lafaz nazar. Jadi bila kita sebut lafaz nazar, semua mazhab berpendapat bahawa wajib nazar pada tahun tu. Tapi kita mazhab Syafi'i ada perkara yang sulit sedikit. Maknanya saya bagi tahu kalau kita dalam mazhab Syafi'i walaupun kita tak sebut nazar, kita sebut kita nak korban binatang korban ni tahun ni, maka itu pun jadi hukumnya seperti nazar. Dengan lafaz ja'al tu ataupun ja'alah. Ja'alah ni maknanya aku jadikan binatang ni korbanku tahun ni. Jadi itu pun dikira seperti nazar, itu dalam mazhab Syafi'i. وكذلك إذا قلت هذه أضحية صار واجب أن تضحي بها وتتصدق بجميع لحمها للفقراء والمساكين. Ataupun kita cuma sebut inilah korbanku, maknanya kita tunjuk satu binatang korban kita, inilah korbanku untuk tahun ni, pun di mazhab Syafi'i dia jadi seperti nazar, maka wajib untuk kita korbankan binatang korban tersebut dan semua dagingnya disedekahkan. Maknanya kita tak boleh makan sebab korban wajib, korban nazar. لهذا مثلا إذا اشتريت في هذه الأيام أنت اشتريت لك شاة، اشتريت ضان أو ماعز، وصديقك يسألك ماذا تريد أن تعمل بهذه؟ قلت هذه أضحية، هذه أضحية، خلاص صارت واجب تذبحها يوم العيد أو أيام التشريق، لحمها كله تعطيه للفقراء المساكين. هل أنتم تقولون هذا الكلام أم لا؟ Jadi kalau contohnya sekarang ni musim-musim dah nak dekat ni, tinggal lagi seminggu lebih je nak raya korban ni, kalaulah kita beli kambing ataupun kita pergi kat kandang kambing, kita beli kambing. Jadi kalau kawan kita tanya kambing ni untuk apa, kita mesti cakap ni kambing korban aku tahun ni. Kita mesti cakap macam tu, betul tak?
Jadi kalau ikut mazhab Syafi'iyah, bila kita cakap dia macam tu, dia jadi nazar. Dan wajib untuk kita korbankan, dan semua daging daripada binatang korban tu perlulah kita sedekahkan, kita tak boleh ambil sikit pun. Sebab dia jadi korban wajib sebab nazar. Jadi macam mana tu? هل تقولون هكذا؟ Adakah kita betul kan? Bila orang tanya memang kita jawab macam tu, betul? Dia betul. Macam mana tu? ثم تأكلون من اللحم. Lepas tu nanti korban kita mesti nak juga kan? Mesti nak rasa kambing kan? Soalan. Pasal korban gigi kan, yang berkata yang berniat tak boleh ambil. Keluarga dia je. Keluarga dia masak, boleh tak dia termakan? Al-adhiyatun nazar, al-usrah mungkin yakul. Masalan sahibun nazar mungkin lagi al-usrah yatbah wa yata'am mungkin. لا حتى الأسرة ممنوع. Saya cakap keluarga pun tak boleh juga. Allah. لابد يتصدق بها على الفقراء والمساكين. Maknanya dia kena sedekah semua. Sedekah semua kepada fakir miskin. Lau yurid adhiyah sunat. كيف طريق خروج من هذا؟ إذا سألك صديقك لا تقل هذه أضحية، تقول هذه أريد أذبحها يوم العيد. Jadi cara jalan keluar dia atau cara penyelesaian dia adalah kalau kita beli binatang korban, lepas tu kawan kita tanya, ni binatang ni untuk apa? Jadi kita jangan cakap ni untuk korban tahun ni, ini aku punya korban tahun ni, jangan cakap macam tu. Kita cakap ni nanti raya haji kita nak sembelih. Kita cakap macam tu. Yang mana kita umum, kita tak ada cakap ni binatang korban aku, tak ada. الفقهاء رضي الله عنهم قالوا في هذه المسألة لا ننظر إلى النية، أن نيتك السنة، إنما العبرة باللفظ. اللفظ نفسه بدون أن ننظر إلى نيتك، وإن كان نيتك أنت هذه أضحية مندوبة ليست مندورة. Jadi fuqaha atau ulama mengatakan bahawa dalam perkara ini kita tak tengok pada niat. Walaupun kita sebenarnya beli tu untuk niat korban sunat, tapi kita tengok pada lafaz. Pada lafaz apa yang kita cakapkan. Jadi kalau kita cakap ini adalah korban aku tahun ni, maka kalau ikut mazhab Syafi'i dia jadi wajib. Tapi kalau kita cakap ni nak sembelih nanti raya haji nanti nak sembelih, dan kita tak ada bercakap ni korban ke apa, maka dia jadi sunat. Walaupun niat kita korban sunat. قال العلماء هذا يشبه قول شخص كان عنده عبد أيام العبيد يقول هذا حر، تلفظ السيد وقال هذا حر، إذن يصير حر. قال أنا ما نويت الحرية، أنا ما نويت، وإن لم تنوي نؤاخذك بلفظك. Jadi ulama beritahu ini adalah sama seperti dalam masalah hamba. Dulu waktu zaman ada hamba, kalaulah tuan kepada hamba saya ni, dia cakap kepada hamba dia, kamu merdeka, maka hamba dia jadi merdeka. Walaupun dia tidak niat dalam hati untuk memerdekakan hamba dia. Kerana hukum kat situ diambil daripada lafaz apa yang dikeluarkan. Jadi dia cakap dia kamu merdeka, hamba tu jadi merdeka. إذن هذا فيه مشقة على الناس أم لا؟ Jadi dalam masalah ni ada mana sulit sikit. Sulit sikit untuk kita orang awam. هذه أضحية خلاص تصدق على الفقراء وأنت في البيت من دون لحم. Jadi susahlah mana saya cakap kalau kita macam tu, pada kita cakap ni je korban tu, habis semua daging semua kena sedekah kat fakir miskin. Rumah kita tak dapat daging ni. تصير بيوت الفقراء وثلاجة الفقراء ملآنة باللحم، لأن كل الناس يقولون هكذا هذه أضحية، وبيوت الأغنياء والمتوسطين لا يوجد بسبب هذه الكلمة. Jadi kalau macam tu, kalau kita betul-betul ikut hukum ni, maka akan jadi semua rumah-rumah fakir miskin, peti-peti mereka akan penuh dengan daging-daging. Sebab kebanyakan semua orang akan cakap macam tu. Jadi rumah kita yang golongan kita yang kurban ni, rumah kita tak ada daging nanti. هذا الصواب في المذهب، ولكن كثير من العلماء يقولون غير هذا الكلام، يقولون لا، العبرة بالنية وليس العبرة باللفظ. يقولون أنت نيتك هذه أضحية، أي هذه أضحية مندوبة أذبحها يوم العيد. قال بذلك كثير من العلماء، ويمكن للإنسان أن يأخذ بالرأي الثاني، قد تعمل بالرأي الثاني، ومن أراد أن يشدد على نفسه يعمل بالرأي الأول. Jadi itu adalah pendapat yang betul. Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i, itu adalah pendapat dia. Akan tetapi ada ulama yang mana tidak mengikut pendapat tersebut.
Mana ada sebagian ulama berkata kita tak ikut pendapat tersebut, kita ikut apa yang diniatkan dalam hati. Mana kalau dalam hati dia niat korban sunat, walaupun dekat mulut dia cakap ini korbanku, tetap jadi sunat. Itu adalah pendapat yang kedua. Itu pendapat kedua. Jadi saya beritahu kita boleh ikut. Kalau kita nak ikut pendapat kedua pun boleh. Kalau kita nak ketatkan untuk diri kita, ikut pendapat pertama pun boleh. Jadi ikut diri kita. فأنتم الحمد لله إذا قصدت هذه أضحية أي أريد أذبحها يوم العيد لي ولأولادي لا تصير منذورة عند الكثير. Jadi kalau kita maknanya kalau kita dah cakap macam tu ataupun kita nak cakap macam tu, maka kita boleh saja cakap macam tu. Mana kita niat ini adalah korban aku dan keluargaku untuk tahun ini, maka dia tidak jadi korban wajib mengikut sebahagian daripada ulama. ما هي البهائم التي تصح أضحية؟ قال رحمه الله تعالى ولا يجزي إلا الإبل، والإبل عندكم في ماليزيا لا توجد، ربما توجد في الحديقة كذا صورة أو غيره، موجود عندكم قريب بلادكم أسبانيا قريب من ماليزيا. من كثرة الإبل يقتلونها في الصحراء، من كثرة الإبل، لأنها تضر المجتمع بسبب كثرتها، وهذا المجتمع لا يوجد. يوزع قليل، يرسل لها ماليزيا هدية بدل أن يقتلها جو. Jadi dia, kalau ikut kitab ini binatang-binatang yang boleh dijadikan korban. Binatang apa yang boleh dijadikan korban? Jadi yang pertama sekali adalah unta. Dan unta saya beritahu, unta kita kat Malaysia tak banyak. Mungkin unta kita boleh jumpa dekat zoo je. Kan, dekat zoo. Tapi ada sebahagian negara, contoh macam negara Afrika ke negara yang banyak untanya begitu banyak sekali sehingga mereka membunuh unta. Dan bunuh dengan tembak. Mana bunuh dengan tembak sebab apa? Sebab unta dia begitu banyak sampai memudaratkan banyak jalan kat jalan raya, menyebabkan aksiden dan sebagainya, memudaratkan kepada manusia sampai mereka bunuh. Kan? Jadi saya cakap lebih baik dia orang hantar ke Malaysia kan, boleh kita korban dapat harga unta murah. هل قديم أيام أجدادكم قديم كان موجود الإبل؟ Saya tanya, kita dulu zaman datuk nenek kita kat Malaysia ada unta tak? Masih. بسبب أن ماليزيا لا يوجد فيها صحراء، فالإبل غالبا لا تعيش إلا في البلدان التي تكثر فيها الصحراء. Jadi saya cakap sebab dekat Malaysia ni tidak ada gurun. Pasal unta ni kebiasaan hidup dia dekat kawasan gurun. ثم قال والبقر، أما البقر موجود هنا يضحي كذلك بعد الإبل بالبقر. Kemudian binatang korban yang seterusnya lepas unta bawah sikit adalah lembu. Dan lembu ni banyaklah kita kat Malaysia ni, lembu biasa kita jumpa. ثم بعد ذلك الغنم. Kemudian lepas lembu bawah sikit barulah kambing. وهل يجوز أن يضحي بالغزال؟ لا، الغزال لا يجوز. Adakah boleh kita nak buat korban dengan rusa? Ghazal rusa. Jadi rusa tak boleh. Tak boleh buat korban. فهذه يسمى البهائم الأهلية التي تعيش بين الناس. أما التي تعيش في الجبال تسمى الوحشية. الوحشية معنى لا تأنس بالناس، تستوحش من الناس. Jadi ini binatang-binatang yang boleh dibuat korban ni adalah binatang yang biasanya hidup di kalangan manusia. Sebagai binatang ternakan dan sebagainya, binatang tunggangan ke, jadi kita hidup di kalangan manusia. Adapun binatang-binatang yang hidup di hutan, maka itu dinamakan binatang yang liar, yang tidak biasa dengan manusia, maka mereka binatang-binatang itu tidak sah untuk dijadikan binatang korban. وأفضلها من حيث كثرة اللحم البدنة أي الإبل، وسميت بدنها كبير. ثم البقرة لحمها أكثر من الغنم. ثم بعد ذلك الضان والماعز. Dan dari segi paling afdal untuk binatang korban ni adalah unta, kerana daging dia paling banyak. Unta. Jadi kemudian darjat yang seterusnya yang kurang sikit daripada unta adalah lembu. Lembu pun daging dia banyak tapi tak banyak seperti unta. Kemudian darjat yang ketiga barulah kambing, sama ada biri-biri ataupun kambing kacang, kambing micin. هذا الأفضل من حيث كثرة اللحم. Itu adalah afdal dari segi darjat, dari segi banyaknya daging. أما الأفضل من حيث طعم اللحم، الأفضل من حيث جودة اللحم الضان، ثم الماعز، ثم البقر، ثم الإبل. Dan dari segi kesedapan daging pula, dari segi kesedapan daging dia terbalik. Mana kambing itu lagi sedap daging dia, biri-biri, lepas tu kambing biasa, lepas tu
lembu, lepas tu baru unta. Itu darjat dari segi kesedapan daging. Mana yang lagi paling sedap daging dia kambing. Lepas tu lembu, lepas tu baru unta. ثم بعد ذلك الاشتراك في البدنة أو الاشتراك في البقرة، يشترك 7 في بدنة أو يشترك 7 في بقرة. Kemudian dalam binatang korban itu untuk unta dan untuk lembu boleh dikongsikan 7 bahagian. Mana seekor lembu boleh dikongsi 7 orang ataupun 7 nama 7 bahagian. Unta pun sama 7 bahagian. وأنتم هنا في ماليزيا كثير الاشتراك في البقرة أم لا؟ Kita kat Malaysia ni banyak kita buat kongsi bahagian lembu, betul? كم يشترك في البقرة؟ كم أشخاص؟ Berapa orang satu ekor lembu? 7. 7 فقط. هل يجوز 6؟ Boleh tak kurang daripada 7? 6 orang ke boleh tak? Boleh. هل يمكن 6؟ Saya tanya 6, kalau 6 nama je satu lembu boleh? هل يمكن 5؟ Kalau kurang lagi 5 je? Boleh. إذا ماذا يجوز؟ 7 فأقل. لا يشترط 7 فأقل. الزيادة الممنوع فقط. زيادة على 7 ممنوع. Jadi dia boleh 7 dan ke bawah. Maksudnya kalau 7 nama, 7 bahagian satu ekor lembu boleh, 6 bahagian satu ekor lembu boleh, 5 bahagian boleh, ke bawah boleh. Adapun 7 ke atas, lebih daripada 7 tak boleh. Satu ekor 8 nama tak boleh. 9 nama tak boleh. لهذا قال له اشتراك في بدنة، ثم بعد ذلك 7 شياء أفضل. إذا كان مثلا أسرة من الأسر يريدون أن يضحون بإبل أو يضحون ب7 غنم، ما هو الأفضل؟ الواحدة من الإبل أو 7 من الغنم؟ قالوا 7 أفضل لأن الدم أكثر، الدم الذي يخرج أكثر. Dan kalaulah ada 7 orang ataupun satu keluarga itu dia nak berkorban dengan 7 bahagian. Jadi mana lebih afdal? Adakah lebih elok satu keluarga tu mengambil seekor unta 7 bahagian, 7 nama, ataupun 7 bahagian tersebut digantikan dengan 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing. Jadi mana lebih afdal? Seekor unta atau 7 ekor kambing? 7 ekor kambing tu lebih afdal daripada seekor unta. Mana 7 bahagian unta tu dengan 7 ekor kambing, 7 ekor kambing tu lebih afdal. Kerana apa? Kerana lagi banyak darah yang keluar. Mana bila kita sembelih 7 ekor lagi banyak darah daripada seekor unta. وهل تضحون بالبقرة الأنثى أو الغنم الأنثى؟ Adakah kita kat sini kat Malaysia kita korban dengan binatang ternakan yang betina, sama ada lembu betina ataupun kambing betina? Ada kan? هل يصح أو لا يصح؟ Sah ke tak korban binatang ternakan betina? Sah ke? Sah ke? Mungkin sah. Kalau mungkin sah. Sah ke? يصح الأضحية بالأنثى والتضحية بالذكر أفضل منها لأن يقول لبنها لأن لحمه يكون أفضل. Jadi sah, maknanya korban dengan binatang korban betina itu sah, tak ada masalah. Cuma kalau jantan itu lebih afdal. Korban dengan binatang korban jantan itu lebih afdal kerana dagingnya lebih sedap daripada binatang korban yang betina. Contoh kambing kan, kambing jantan dagingnya lebih sedap daripada kambing betina. قالوا خاصة إذا كثرت الولادة، إذا كثرت ولادة الأنثى يكون لحمها أقل جودة. Lebih-lebih lagi kalaulah kambing betina itu dah banyak beranak. Kalau dia banyak kali beranak, daging dia lagi kurang sedap. وإذا كانت الأنثى حامل هل يصح أن يضحي بها؟ Kalaulah binatang, maknanya kalaulah binatang yang betina itu, contoh kambing betina itu tengah mengandung, boleh tak kita nak korban dia? قال العلماء لا، الحمل عيب، الحمل يجعل اللحم غير جيد فيعتبر من عيوب الأضحية فلا يصح أن يضحي بحامل. Jadi hukum sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh kerana kandungan itu dikira satu keaiban, satu cacatan dalam binatang korban. Maka bila binatang korban betina itu dalam keadaan mengandung, tak boleh dijadikan binatang korban kerana dikira sebagai binatang yang cacat. ولكن ذبحت البقرة وعند الذبح وجدنا الولد موجود في بطنها، ماذا نفعل؟ Akan tetapi kalaulah contoh kita dah pilih dah binatang lembu betina untuk jadikan korban. Bila kita dah korban sebelih tengoklah perut dia ada anak. Apa kita nak buat? Sah tak apa? Ni قال بعض العلماء بصحة التضحية بالحامل.
Ada sebagian ulama yang mengatakan berpendapat bahawa sah saja berkorban dengan binatang yang sedang mengandung. هذا نقلد هذا العالم الذي يقول بالجواز. Jadi kalaulah jadi keadaan macam tu, kita taklid, kita mengikut pendapat yang mengatakan sah binatang korban walaupun mengandung boleh dibuat korban. وهذا في الغالب الناس يحتاطون في هذا الموضوع ويتأكدون هل هي حامل أو غير حامل، لكن ربما لو كانت البقرة حاملة في بداية الأشهر لا يعرفون. Jadi biasanya pada perkara kandungan binatang ternakan ni biasanya kita akan ambil berat. Maksudnya kita akan jaga, kita akan periksa betul-betul ni mengandung ke tak, barulah kita pilih untuk dijadikan binatang korban. Tetapi kemungkinan kalaulah binatang tersebut masih pada bulan-bulan awal korban, mungkin kita tak dapat tahu. Jadi ada kemungkinan berlaku. فالأفضل إذا استطاع أن يضحي بالذكر إذا كان الذكر إذا كان سمينا، إذا كان كبير، إذا كان مناسب أفضل من الأنثى. أما إذا كانت الأنثى أفضل منه هو ضعيف نحيف لا يظهر في آثار اللحم فيه قليل، الأنثى أفضل. Jadi seleloknya kita pilih binatang yang jantan. Contoh lembu jantan, yang kita tengok lembu jantan atau kambing jantan itu memang betul badan dia besar, daging dia banyak, badan dia pun besar sedap, maka kita pilih binatang yang kambing, binatang korban yang jantan. Akan tetapi kalaulah kata kat kandang tu yang jantan semua kurus-kurus, yang betina pula yang gemuk-gemuk, yang betina gemuk berisi, maka pada waktu tu betina yang gemuk berisi itu lebih afdal daripada jantan yang kurus, kerana daging yang jantan tu tak ada daging. ثم الفقهاء يذكرون من السنة النبوية الألوان. إذا استطعت أن تشتري بقرة لونها أبيض فهو أفضل. Dan kemudian fuqaha dan ulama berpendapat tentang warna pula. Kalaulah kita nak pilih binatang korban, kalaulah ada binatang korban dalam banyak-banyak tu ada yang warna putih, maka putih itu adalah warna yang paling afdal. البيضاء هذه موجود في كثير من البلدان، اللون الأبيض موجود. Jadi warna putih ni banyak ada, mana senang nak dapat. ثم الصفراء، هل موجود عندكم بقرة صفراء أو غنم أصفر؟ Kemudian darjat kedua adalah warna kuning. Ada tak kita lembu warna kuning? موجود أصفر أو هم يضعون له لون حناء هذا. Mana warna kuning betul ke? Saya tanya warna kuning betul ke atau letak apa inai? kuning betul. Nah. أصلي هذا. أصلي. إذا موجود هذا يكون الدرجة الثانية. Jadi kalau ada itu dikira darjat yang kedua. ثم بعد ذلك العفراء التي فيها بياض وحمرة، هذا إذا موجود أفضل جف. Kemudian yang ketiga adalah afra. Afra ni adalah campuran antara putih dan merah. ثم السوداء بعد ذلك درجة 4. Kemudian darjat yang keempat adalah warna hitam. بعد ذلك الموجود أي لون من الألوان كله جائز. Selepas itu apa-apa warna pun semuanya dibolehkan. وهذا العلماء لا يعرفون السبب ما فائدة الألوان، يقولوا تعبدا فقط، تعبدا هكذا النبي قال لنا ولا نعرف ما الفائدة من ذلك. Dan ulama beritahu kita tidak tahu apa sebab warna ni afdal, warna ni kedua, warna ni tak tahu. Jadi kita ambil itu sebagai ta'abudan. Yang ni Nabi SAW kata yang paling elok warna putih, jadi kita ikut saja apa yang Nabi kata. أهم شيء أن تضحي إبل أو بقر أو غنم. Yang paling penting adalah kita melakukan ibadah korban tersebut, sama ada unta ataupun lembu ataupun kambing. لا يستطيع إبل، لا يستطيع بقر، لا يستطيع غنم، ما يستطيع. Kalau seorang tu dia tak mampu, nak unta, nak korban unta pun tak mampu, nak korban lembu pun tak mampu, kambing pun tak mampu, dia memang tak mampu. ماذا يفعل؟ Apa dia nak buat? يحزن. Sedih. حزن شديد. Sedih yang sangat. والأسرة كذلك عندهم حزن. لماذا كل الناس يضحون نحن لا نضحي؟ حزين جدا. لا تحزن، هذه سنة من سنن رسول الله يعملها الإنسان عند الاستطاعة. Jadi kalaulah tak mampu, tak perlulah sedih. Mana ahli keluarga pun tak perlu nak sedih. Kerana apa? Ini adalah salah satu ibadat korban yang mana dilakukan bagi sesiapa yang mampu, untuk orang yang mampu saja. وتكفي النية، عندك نية، إنما الأعمال بالنية، نيتك لو استطعت لضحيت. Yang penting tu adalah niat. Mana walaupun kita tak mampu, kita niat awal-awal lah. Kalau kita mampu tahun ni korban, maka kita akan korban. Dengan niat tu kita dah dapat dah. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يأمر الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون يضحي بالغنم أن يضحي بالديكة.
يشتري له ديك دجاجة وينوي بها الأضحية تبعا لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dahulunya memerintahkan untuk orang-orang miskin yang mana yang tak mampu untuk korban dengan lembu, kambing ataupun unta, untuk beli ayam, dan korban. Mana sembelih ayam tu niat untuk korban. Jadi siapa yang tak mampu tu boleh beli ayam dan niat korban ikut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. لكن لا تشتري الديك مذبوحا، لا، اشتريه مثل الغنم حيا ثم تذبحه في البيت وتنوي بذلك اتباع لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. Jadi akan tetapi saya cakap janganlah beli ayam yang dah siap sembelih kan, dekat pasar kan. Beli ayam yang hidup macam binatang korban kan, kambing hidup, lepas tu kita sembelih niat korban seperti mana ikut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas. لأنه كله يكون عند له هذه سنن، السنن يفعلها المسلم عندما يستطيع، إذا عجز ينوي ويعطيه الله ثواب على قدر نيته. Jadi kerana apa? Ini adalah ibadat sunat untuk orang yang mampu. Maka bagi barang siapa yang tak mampu, perlulah dia niat. Dengan niat dia, Allah SWT akan bagi dia ganjaran seperti mana niat dia. وكان سيدنا ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في علم الحديث له خطب الجمعة، خطب العيد، يقول أيها المؤمن أيها المسلم إذا لم تستطع أن تضحي لا تحزن، فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka telah berkatalah Sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, maknanya ketua ulama dalam ilmu hadis, dan beliau ada kitab susunan khutbah Jumaat, khutbah raya. Maka dalam salah satu khutbahnya beliau berkata, wahai orang-orang yang beriman, ayuhal mukminin, jangan, kalau kamu tak mampu untuk melakukan ibadah korban, maka janganlah kamu bersedih, kerana sesungguhnya baginda Nabi SAW telah berkorban untuk kita semua. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين غنم، فقال بالأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم ضحى بالثاني وقال اللهم هذا عن من لم يستطع الأضحية من أمة محمد. Baginda Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing yang mana yang pertama itu Nabi SAW korban dan niat, berniat ini adalah korban untuk aku dan untuk ahli keluarga aku, untuk Muhammad dan untuk ahli keluarga Muhammad, yang pertama. Yang kedua tu Nabi SAW korban dan ini adalah korban untuk umatku yang tak mampu untuk melakukan ibadah korban. ولهذا في هذا الزمان يقولون ما الأفضل مثلا، أنت إذا كان عندك غني، عندك استطاعة، هل الأفضل ذبحت عن نفسك شاة، عن نفسك ضحيت بشاة، تريد أن تضحي بشاة ثانية وتتصدق بجميع لحمها على الفقراء، هل الأفضل أن تذبح شاة ثانية وتتصدق بها على الفقراء، أو الأفضل تعطيها فقير، تعطي هذا الشاة لفقير يضحي عن نفسه، ما هو الأفضل؟ Jadi di sini ulama berpendapat mana yang lebih afdal. Kalaulah contoh kita mampu, kita ada banyak rezeki, jadi kita untuk tahun tu kita dah pilih dah seekor kambing untuk kita korban atas nama kita, dan kita ada kemampuan lagi untuk buat korban yang kedua, kambing yang kedua ataupun binatang korban yang kedua. Jadi binatang korban yang kedua tu kita memang niat semua dagingnya kita nak sedekahkan kepada fakir miskin, memang nak niat sedekah. Jadi untuk kambing yang kedua tu mana lebih afdal? Adakah kita korban dengan nama kita juga untuk kambing kedua, ataupun kita hadiahkan kambing kedua tu kepada fakir miskin, untuk fakir miskin tu korban atas nama dia dan daging semua kita sedekahkan? Mana lebih afdal? الأفضل تعطي الفقير شاة كاملة، تأتي إلى أسرة فقيرة تقول هذه الشاة لكم ضحوا بها في هذه السنة. Maka yang afdal dia ulama beritahu adalah kita menghadiahkan kambing itu kepada keluarga orang miskin. Mana kita pergi kepada keluarga orang miskin, kita bagi, ini seekor kambing untuk kamu, jadikan ibadah korban untuk kamu dan keluarga kamu pada tahun ini. فيعطيك الله ثوابين، ثواب الصدقة وثواب الإعانة على الأضحية، جعلت هذه الأسرة تطبق سنة الأضحية. Maka di situ kita yang memberi ini akan mendapat 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala membantu orang untuk melakukan ibadah korban. Mana kerana keluarga itu memang fakir miskin, jadi kita bantu dia untuk dia melakukan ibadah korban pada tahun itu.
هذا كان قديما هذا رئيس عمان رحمه الله اسمه قابوس، رئيس عمان، في كل سنة كان يرسل إلى حضرموت تقريبا 2000 من الغنم أو أكثر من 2000، يقال هذه توزع أضحية على بيوت الفقراء والمساكين، كل فقير يعطى شاة يضحي بها، والثواب يكون لهذا الرئيس الذي تبرع بهذا الشيء للفقراء والمساكين. فلو أن الوزراء والمسؤولين في الدول أو الدولة نفسها تنظر كم الفقراء في كل مدينة يوزعون لهم أضحية، لأن المال مال الله ليس مال الرؤساء ولا مال الدول، يتبرعون بها يعطونه لمن يستحقون من الفقراء والمساكين. Jadi saya beritahu bahawa dahulu Raja Oman, dulu Raja Oman, salah seorang daripada Raja Oman dulu, dia adalah orang yang banyak bersedekah. Jadi dia setiap tahun akan sedekahkan sebanyak 200 metin. 2,000 ekor kambing ke negeri Hadramaut, ke Hadramaut belah Yaman ni, mana sepadan. Oman dengan Hadramaut ni sepadan. Jadi dia akan sedekahkan 2,000 ekor kambing kepada belah Hadramaut ni dan untuk dibahagikan kepada keluarga-keluarga orang miskin. Mana 2,000 ekor kambing itu dibahagikan, satu keluarga satu ekor untuk mereka jadikan ibadah korban mereka pada tahun tersebut. Jadi pahala dia semua dapat kat Raja Oman ni sebut. Jadi itu adalah amalan dia dulu, dan oleh sebab itu sekarang ni kita boleh untuk mengikut akan perkara tu. Maknanya siapa yang ada kemampuan, ada harta lebih, ataupun sama ada wakil rakyat ke, ketua kampung ke, atau walaupun kerajaan sendiri mana ada harta, boleh dia bagi, mana cari berapa banyak di dalam kawasan dia berapa banyak rumah keluarga miskin, jadi dibagikan kambing setiap satu rumah satu ekor untuk dijadikan korban, dia dapat pahala. Saya cakap harta yang kita ada semua milik Allah SWT, daripada Allah SWT. فلو سألنا سؤال مثلا عندكم هنا في ملكة هل كل الناس يضحي؟ Saya tanya sekarang, kita dekat Melaka ni adakah semua orang ada buat korban? Maafi, ليس كله. إذن الذي لا يستطيع يضحي لو كانت مثلا حكومة ملكة كل سنة مثلا تعمل في جهة، مثلا مرة في ياسين جاسين،